Aku salah seorang produk jenayah. Edy Ashraf setuju lelaki miskin belum layak kahwin. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon, Edy Ashraf, menegaskan lelaki perlu membuat persiapan rapi dari pelbagai sudut sebelum mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Pandangan itu dikongsikan susulan hantaran di media sosial threads oleh seorang pengguna yang menekankan bahawa kaum lelaki tidak seharusnya terburu-buru berkahwin sekiranya belum bersedia dari segi kematangan diri serta tanggungjawab sebagai suami dan bapa. Menurut individu berkenaan, kemiskinan yang dimaksudkan bukan sekadar melibatkan aspek kewangan. Sebaliknya merangkumi kekurangan dari segi pemikiran, empati, jati diri, keimanan, ilmu, amanah, tanggungjawab, komunikasi, hala tuju hidup, emosi dan mentaliti. Perkongsian itu menarik perhatian Edy yang tampil memberi respons ringkas dengan mengakui pernah berada dalam situasi sama. Sangat setuju, aku salah seorang produk jenayah itu, tulisnya. Kenyataan tersebut kemudian mengundang pelbagai reaksi warganet yang rata-rata memuji keterbukaan serta kejujuran pelakon itu dalam mengakui kelemahan diri. Dalam masa sama, ramai menyifatkan perkongsian berkenaan sebagai satu bentuk refleksi diri dan pengajaran berguna khususnya buat golongan lelaki yang merancang untuk melangkah ke alam perkahwinan.